Dalam pada itu, 7 kapal tangki milik syarikat Malaysia hanya menunggu isyarat untuk dibenarkan melalui Selat Hormuz bagi memastikan keselamatan pelayaran susulan konflik di Asia Barat. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan mengesahkan kesemua kapal berkenaan tidak ditahan. Sebaliknya menanti masa sesuai untuk berlayar. Menurut Datuk Seri Muhammad, 7 kapal itu membabitkan 3 kapal Petronas, 2 kapal MISC serta masing-masing 1 milik Sapura Energy dan Shapadu Corporation. Saya dan Yang Berhormat Perdana Menteri telah pun menghubungi pihak Iran dan Iran menyatakan bahawa mereka tak ada isu apa-apa. Yang boleh lepas segera pada masa selepas saya bercakap tu ialah kapal yang bawa kargo. Bawa baja, bawa apa kan, kapal kontainer. Tapi kapal-kapal tanker mereka kita tunggu dulu. Now sekarang dia dah perakukan bahawa kapal tanker kita ada 7 biji semuanya. Ya. Beliau ditemui pada majlis Rumah Terbuka Aidilfitri di kediamannya di Kampung Tanjung Rantau, Negeri Sembilan. Datuk Seri Muhammad mengulas laporan mendakwa 7 kapal Malaysia terkandas di Selat Hormuz susulan ketegangan terus meningkat di Asia Barat. Mengulas lanjut, komunikasi antara pusat arahan di Tehran dan komander di lapangan ada kalanya terganggu akibat konflik. Keadaan itu menyebabkan pergerakan kapal perlu ditangguh sementara. Q maknanya on sebab arahan daripada Tehran itu kadang-kadang tak sampai ke Hormuz. Sebab dalam keadaan perang, communication sometimes very difficult. So itu yang mereka kata, okey, tunggu window yang sesuai untuk kapal kita melaluinya. Boleh jadi ini hari. Boleh jadi semasa kita bercakap ni kita dah dapat Q.